Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Wabet Channel. Hari ni kita trip mancing naik bot hari ni. Tengah tunggu member seorang sampai. Tekong tengah siapkan bot dia. Ya lagi kita luncur. Ni tunggu udang sampai. Udang sudah sampai. Kita luncur. Semoga hari ni cuaca cantik lah, tak hujan, InsyaAllah. Dan lagi kita gerak. Alright, jumpa dekat spot nanti. Tu dia, alhamdulillah. Jangan rabut je bang Ha? Jangan rabut je. Kalau rabut kena pindah spot. Kalau lucut lah. Okey. Kalau ada main drag sikit pun tak apa. First drag ketat sikit. Tapi agak-agak lah. Kalau tak nak ikan pun tak apa. Abang agak-agak 3-4 kilo ikan boleh tali keluar. Atau abang layan tu okey. Ni kalau dah tu memang tak ada kan? Nanti dia lari bang. Dia macam tak ada makanan. Panggil kawan dia. Dia bagi sini dengan kawan dia. Dah lampau si bang Ha? Dah lampau si Apa? Ikan? Masuk kan dalam tong kan. Nama ikan abang tu. Tak nak tahu tempat ni mana letak. Tengok dia space. Ya. Tak. Murah ni buat air. Tempat ikan apa ya? Abang. Sensitif juga ikan sini Ha? Sensitif juga Memang ikan sisik tak tahu lah kalau banyak tempat kan. Tapi kalau sisik tak jadi tu lah. Itu lah. Dia memang semua tempat lah sama macam itu. Dia tak nak rabut lah. Kalau dah kena waktu dia mesti kecoh. Biasa kalau abang mancing satu tempat tu lah. Kalau abang naik bot lah. Bawah tu biar padat bang tanah dia. Ya. Tu insyaAllah lah. Memang kawasan tu ada karang ke Maksudnya- atau Maksudnya kita letak bunyi duk gitu tu lah. kira keras lah maksud keras. Tu okey tu. Ilmu tu bang. Jadi kalau masuk dia macam lembik je tu kurang kan? Macam lembik biasa lumpur bang. Itu macam tak ada spot lah kat situ. Yelah. Tak kira tak ada barang kat bawah. Karang tak kira. Pak. Nak. Dah habis. Pelurunya dah dimakan. Hijau cepat. Hijau dah kena ni. Hijau. Yang hijau. Aku nak. Kau tu udang kolam tak layan bang? Mana? Udang kolam tak layan sini. Udang kolam tak nak abang dia. Lama dah belah tadi. Kalau udang mati tu okey yang pasar ni kan. Buat udang kopek kan. Oh tu okey. Andai lah dia dekat bawah. Lagi satu sini kalau udang besar pun tak nak dia bang. Kita kena ikut apa ikan nak. Bukan kita nak kan. Kena ikut selera dia. Kadang biasa kalau macam dia macam saiz punya dia kan. Kalau dia
Ha? Dalam juga. Mana? Dalam ah. Sini 13.6 meter bang. Dalam. Dah macam kat tengah tu. Ha? Dah macam kat tengah dah. Apa? Dah macam kat tengah dah. Dalam dia. Ha, ya. Sini memang kawasan Spot di dalam. pertama. Ya, sekarang tunggu santapan manis hari ini. kalau dia ni abang cocok daripada insang. Ha? Oh, ambil gambar eh? Cucuk dari insang. Pulau kanan dari insang. Ha, kalau dia makan dalam ah. Nampak mata kail dia. Dari sana okey. Cakuk sini kan. Cakuk sini borong naik. Tahu. Lain sayang, bodoh-bodoh ikut. Sayang umpan. Tak manis sekali. Damai dah. Serok. Ini boleh serok. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin dia dah ambil jerit lah kan. Tak dalam. Dalam. Tak. Jumpa ni. Damai. Geng dia damai. Raka. Bukan sedap tak? Tekong kumpau ni. Belum. Tekong gila pergi bang. Ha? Tekong besok dia dukit. Tekong aku bagi lana je. Sedap. Buat Rumput ni bukan? memang ruat. Ruatnya pun dah nak basi dah ni. Kau dapat rumput best ni? Nampak. Booking dengan bajet lah. Ha? Booking dengan bajet. Ha. Dia ruat dia. Itu habis pakai? Ruat? Rumput dia? Rumput tak. Kalau simpan rosak sampai ini kan? Kena frozen kan lah. Oh, itu lah biji bang. Ada apa kata? Aduh, tekong ada. Mantap lah tekong. Janganlah tekong kumpal bang. Tekong punya. Mantap, alhamdulillah. Mantap. Tu lagi. Jenap dara. Jenap dara. Jenap dara. Jenap dara. Alhamdulillah. Aduh. Dalam makan dia. Ada manis lagi nanti. Kasur.
Benar tu. Dua ya? Double strike. Mantap. Siapkan serotnya, Pak. Yalah. Manis sekali. Double strike apa? Tekong. Macam tekong. Kita bagi dua. Manis. Alhamdulillah. Alright. Semoga semakin manis lagi selepas ni. Oh, alhamdulillah, dia dah keluar. Buka je bawah. Minta ni peluru. Alhamdulillah. Sedang mati makan Setelah ni udang hidup. Sekali. Right. Tak pakai ni balik je. Lagi. Tak pakai ni balik. Bismillah. Ada manisnya. Right. Oh, tu dia talang. Mantap. Kari. Alhamdulillah. Mantap sekali. Diam malam depan malam. Lagi ada 5. Kenal tu. Oh, alhamdulillah. Tuka. Mari tutup balik tengah. Ya. Laut tengah-tengah. Potong dulu. Boleh. Bismillah. Orang ada kedua dari Teror 5. Anak Said. Bapak dia dah meninggal. Ada. Bayi belah atas tu. Anak dia bayi saya lah. Bayi kita lah. Nak bawa dia Said. Saya tahu. Dia seorang tu Razi Said. Dia tu abang dia. Ha? Abang dia tu. Adik dia Said. Ha. Adik dia Kalau bawa dia. Razi tu, Lidah sikit kan. Razi tu bawah kita bang. Tu dia 81. Kalau Razi tu. Kalau Raid 82 kan. Saya kalau macam Dia berdua adik kan. Alhamdulillah. Betul. Lepas tu dia ada akak tau. Agak dah. Puan kan. Tapi dah atas sikit lah. Dalam ditelan. Okey bang. Dah buang kan sengatnya? Dah. Berapa sengatnya? 1, 2? Satu. 1 kan? Dalam. Dalam. Untung aje lah. Ya, operate sikit lah. Kalau dah tak Ya opet. Ya. Sekejap. Nampak dia tali tuka ni. Sebab dia besar sikit daripada tuka. Boleh letup sikit lah Jabari kan. Jadi kalau besar tu dah ada anak Boleh?
Terus macam tu. Ada anak dia. Tapi muat. Ikut nasib. Ya Nasib. Dia nampak tiba-tiba dah tiba kesian. Oh, tu dia. Lagi. Mantap. Ya tadi tukar ni pun makan tak ada tu. Cek umpan baru. Dia makan diam je. Tu tak ada. Tak ada kata angguk-angguk pun tak ada. Bukan lembur je makan. Mantap. Sedap tengok hujung dia titik kan. Wah. Oh. Besar sikit mak dia. Apa ni? Cermin ke kekek? Apa? Cermin Kekek yang tadi. Kamu tak? Cermin ni. Ya, akan gambar je. Alright. Alah, lebih kurangnya cermin dengan kekek. Lagi ikan. Mantap. Kena. Oh, sembilang karang. Hujan tengah gerimis. Tadi hujan lebat. Oh. Ada lagi. Santapan manis. Oh. Makin dekat dia. Okey. Nanti kita update lagi. Kalau dapat 9 kan. Ekor ni Serok ni. Oh. Ini kalau dekat sungai ni bau emas. Bau emas Mantap lah. orang panggil apa ni? Ini orang panggil otek. 3 kali. Datang bang ya. Datang ya. Awak cakap 3 kali, betul lah pula. Apa? Awak cakap 3 kali straight. Kan. Kita nak bang, kalau benda bang. Ha? Kalau benda Baju bang. Ni okey. Tengok balik. Agak bang gambar. Ha? Saya ada gambar. Durian bukannya jahan eh? Ini Ada durian. dia sikit. Ha. Oh, di sini. Jangan lagi sekali ya. Ha. Okey, pusingkan je. Okey. Nah, ni angkat. Ikannya nak gantung, lepas tu terus nak gantung. Oh. Ya kali. Okey. Udang udang hidup kan? Ya. Mantap sekali. Yes. Mantap. Orang besar. Sangat. Ada ikannya? Ada. Alhamdulillah, tak ada dia. Orang dah balik pun nak datang Bukan, dia baru nak balik rumah.
Tadi kapal bising kan. Nak balik rumah, nak tidur tak boleh kan. Kan kita orang nak balik pun nak datang. Tak. Manis. Order. Oh, gila lah ni kan. Tak sampai. Anak dia. Macam mana ni? Dia boleh keliling-keliling. Boleh dah. Ini cikgu, cikgu. Makan ni kasih. Banyak lagi kan? Murah call tu. Last. Hasil tangkapan hari ni. Yang last tadi Ya. Okey. Oh. Aduh. Ya. Ambil tong. Ambil Pak. Ha? Ha? Awak punya? tak ada. Yang sana awak punya bang. Kau ambil yang sini je. Ha? Jangan Ambil je lah semua. Boleh Tak kisah. Kau nak rasa duri sedap tu. Kata sedap. Alright. Kita akan makan puas. Lagi balik. Kita jumpa lagi next trip insyaAllah. Rakit mana kita akan terjah, tak tahu lagi. Alright, jumpa lagi. Oh, kita colour sama eh? Ya, yeah, Brand pun sama. sama. Saiz dia beza. Benda kecil ke.